Orang kata anak kita rebah motosikal, kita hunggar balik ambil akak anak motosikal, kita akak bagi hospital. Kenapa? Kerana ikatan pertalian darah tadi. Tapi hari kiamat, yafirru, lari. Kita tengok ayah kita tergelang dalam peluh, lemah dalam peluh, kita lari. Mak kita jatuh, dia pijak dorang, tubik tarik mak kita. Kita tak layan dah, kita lari. Bini kita jatuh, rebah menyembang, kepala atas batu, kaki terkangkang. Tuan kuk pandai guli bating nongenya. Kita lari, padahal bini kita. Dulu tak ada kita tidur dengan orang, tidur dengan bini kita 40 tahun tidur. Sekatir tak mau. Faham? Sayangnya. Balik kerja ni buat dah ni, mini le. Faham? Sayangnya ke bini. Tapi hari kiamat, bini rebah menyembangnya pijak orang, tak layan. Ya firru, lari min akhi, daripada saudara. Habis pakat lari. Betul tak? Tak mau tolong. Akhirnya tak ada orang boleh tolong, berharap manusia di padang mahsyar jumpa Nabi Adam AS. Ya Adam, anta abul bashar, wahai Nabi Adam, kamu bapa segala manusia, tolong kami hari ini. Kata Nabi Adam, nafsi nafsi. Katanya Nabi Musa, nafsi nafsi. Nabi Ibrahim alaihissalam, nafsi nafsi. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Nabi Isa, tolong kami dalam kesusahan, pasul qada. Kata Nabi Isa alaihissalam, bukankah kamu andainya ibuku Maryam pada hari ini yang melahirkan aku tanpa ayah, minta pertolongan, aku tidak mampu. Hari ini nafsi nafsi, tak sahkan kamu. Tapi bila jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata? Na ummati ummati ya Rab salim. Ini umat aku, ini umat aku, wahai Tuhan, selamatkan umat aku. Allah Rabbi. Kerana itulah sekarang kita lupa Rasulullah, padahal hari kita susah nanti di hari kiamat, maka kitalah yang akan cari orang yang boleh tolong. Tak ada orang boleh tolong. Bini kita tak boleh tolong, ayah kita tak boleh tolong, kawan Facebook lagi tak boleh tolong, anak-beranak tak boleh tolong, anak cucu tak boleh tolong. Satu saja boleh tolong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Nabi kata, ana faratukum ala haudi, aku tunggu kamu sekalian, orang Malaysia, orang Yaman, orang mana pun, marilah minum di kolam kausarku untuk masuk ke dalam syurga Allah.